kubur teringat mak, teringat kawan-kawan. Ni rumah kawan arwah mak, namanya Cik Semah. Dia kerja dekat klinik. Dulu kita panggil Cik Semah klinik. Jom. Buat tu baru kecil-kecil. Selalulah jalan rumah. Ikut mak jual barang-barang katalog Avon semua. Ada lah. Mana Cik Semah? Sebelah ni. Bukan ni? Ni. Assalamualaikum. Cik, kenal tak? Sekejap ya. Kenal pula. Assalamualaikum. Oh, ya, Cik. Alhamdulillah. Tahu ke siapa? Anak abang Sadat. Di Kampung lah. Saya sihat. Sihat? Ya. Alhamdulillah. Masuk. Apa sini je. Anak. Ingat Cik. Anak Yongsu. Tak mana saja anak. Saya duduk Salam. Cik Lutut yang tak berapa sihat. Ya, kejap je ni diorang ni nak bagi barang ni. Ada apa? Saja teringat. Saya datang nak melawat rumah kawan mak. Tahun ni umur apa Cik? 71. 71? Itu yang berjalan tu tak berapa nak banding. Betul kan? Mak ni dah 31 tahun dah kan? Pas mak kamu tak ambil airborne tu, Acik ambil airborne. Ya? Ni. Alah, hai masuklah tak tahu. Sekejap je. Kat luar. Tak apa Cik Semah. Alah, terima kasih banyak-banyak ya. Ni nak jumpa kawan mak. Rezeki diberkatkan bahagia ya. Amin. Adik. Pergi kubur teringat mak, teringat kawan-kawan. Entah tak depan Acik tak yang panggil mana tahu kan. Doa sihat. Ya, doakan Acik sihat ya. Rezeki kita Ya, rezeki mana-mana. Semah klinik. Arwah mak ni kalau pergi klinik pun dia boleh agak Avon. Kita bila kita pergi kubur, kita teringat arwah mak, dia pun memang ingat. Okay Cik. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi Assalamualaikum. Selamat Raya. Mak saya mati. Jadi jom sedekahkan Al-Fatihah dekat arwah mak. Cik dah berapa tahun ni, dah 21 tahun. Kita sedekahkan apa yang kita bagi hari ni, semua yang kita sedekahkan hari ni, pahalanya kepada arwah mak.